apa? Hakim nak antara 3 penerbit yang ada tu, yang mana yang Hakim rasa selari dengan cara nyanyian Hakim? Adakah Hakim Nasir ataupun Ahmad Dan? Okey, semuanya bagus. Semuanya ada kriteria yang sendiri, ada satu orang kata pencapaian mereka yang sangat terbaik. Macam Datuk Nasir, dia setiap zaman dia ada. Dia ada buat lagu setiap zaman. Tak pernah hilang lah dia. Tak pernah hilang. So macam Ahmad Dhani, dia memang very orang kata urban style, very orang kata Terkini. very orang kata the best dengan lagu-lagu yang dikeluarkan, dihasilkan. Macam Obis itu pula, dia genius music sebab dia belajar dekat Berkeley kan. So sekarang ni Hakim tak ada pilih mana satu yang betul, mana satu yang nak. Tapi pada Hakim buat yang terbaik, diorang perform dan diorang tekan untuk Hakim. Diorang pilih untuk Hakim. Itu je yang Hakim fikir sekarang. Bekerja dengan mana-mana tak ada masalah. Tapi yang paling first sekali adalah Ahmad Dhani dengan Obis itu. Sebab lagu-lagu mereka orang kata best, dan Nasir pun best, cuma mungkin Nasir lebih prefer ada Okey lah, Hakim sekarang akan bertandingan ramai artis kan. Dah 12 lagi 20 lagi, yang 3 hot seat tu belum tahu lagi Hakim tak rasa macam akan mengganggu konsentrasi Hakim apabila Stacey turut terlibat? Konsentrasi pada saya tak ada. Sebab saya selalunya tak pernah melibatkan hal personal dengan kerja saya. Banyak on lagi lah. Tak ada, diorang berkawan. Kawan. Yelah, berkawan. Biasalah. So, tak pernah melibatkan kerja saya. Kerja saya tak pernah nak cuba relatekan kerja dengan personal life saya. Cuma apa, 500,000 kalau menang, kau bagi sekian bagi sekian tu dia dah cantik lah tau. Cantik lah kan? Okay, good luck bro. Selamat berjaya. Alright. Yeah.